Hey guys, welcome back. Okay guys, hari ini 9 bulan 5 2026 ada event besar untuk Ducati Community Johor Bahru yang dianjurkan oleh Ducati Johor sempena 100 tahun Ducati. Untuk pengetahuan korang, aku adalah salah seorang player Ducati, so aku juga dijemput untuk sama-sama memeriahkan event ini. Okay guys, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita gerak ke checkpoint pertama yang bertempat di Johor Bahru, Jalan Kempas Lama. Okay guys, let's go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Okay guys, welcome back. Sekarang kita berada di Ducati Johor Bahru Kemas. Okay guys, tanpa melengahkan masa lagi, kita pergi register dulu. Lepas register, kita breakfast and then kita tengok aktiviti yang seterusnya. Jom guys, let's go. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Morning, welcome to 2026 Ducati Johor. We ride as one. Bye. Okay. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on
Okay guys, kita masih lagi di Ducati Johor Bahru. Okay guys, sekarang kita bersama dengan siapa? Kenalkan diri bang. Saya Fir Fir. daripada Ducati Johor. Okay, apa status abang dekat Ducati Johor Bahru? Saya menguruskan khidmat selepas jualan after sales service di Ducati Johor. Okay bang, okay, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya dengan abang, apa yang special sangat yang ada dekat Ducati Johor Bahru? So Ducati Johor merupakan dealer rasmi Ducati yang menyediakan khidmat jualan motor baru, motor terpakai dan khidmat selepas jualan lah, after sales service. So nak restore, nak servis, insyaAllah nak yakin datang ke official. Okey tu. Jadinya bang, selain daripada menjual motor-motor baru dan spare part memang kita boleh dapat kat sini lah. Boleh Datang ke sini bang. datang sini saja. Okey bang, kepada viewer yang kat luar sana, kalau tak tahu kawasan ni kat mana, lokasi dia dekat mana dengan kita? Okey, kita berlokasi di Pemas Jaya. Selepas Aeon Pemas Jaya, kalau korang lalu highway Pemas Jaya, korang boleh nampak daripada belah kiri selepas Aeon. So sesaja Ducati Johor, insyaAllah pinpoint akan sampai punya ke sini. Okey bang, nak tanya abang, top sell motor kat sini model apa? Brand Sale, bermaksud, Kebanyakan Malaysia ni diorang kejar Panigale lah. Panigale Lebih-lebih lagi V4 lah. Before bang V4, yes. V4 merupakan top tier performance bike kita lah, yang easy on the road. Easy on the road. Okey. Kalau korang berminat nak tanya lebih lanjut ataupun nak usah-usah motor, datang sini dulu. Kontak saya Fir, ataupun boleh direct ke page Ducati Johor. Okey guys, itu dia kan sedikit penerangan daripada abang Firdaus. Sales Marketing Ducati Johor Bahru. Okey guys, nantikan video seterusnya daripada kami. Kita akan pergi ke pantai mana Sedeli Yap. Okey guys, stay tune. Assalamualaikum. Jauh ku menuju dan semakin jauh, karena kini ku tiada jadi tempat. Laju ku laju dan tujukan ku tuju, tuju garisku tak terjauh, tidak jauh. Gerakku berani melawan waktu, aksiku buat lemah untuk menghingga biar detik terkeluh. Daerah ini telah terpatri dalam urat seni naluri hati, mengalir dalam diri harap kiriku berani mati segala angin lentah dalam mesin pemaki. Terbakar obor, terbuka api, terus ku tak pedang tapi tiada bertepi. Jauh ku menuju dan semakin jauh, karena kini ku tiada jadi tempat. Laju ku laju dan tujukan ku tuju, tuju garisku tak terjauh, tidak jauh.
Okay guys, welcome back. Okay, sekarang kita berada di Pantai Manis Sedeli guys. Okay guys, sekarang kita bersama dengan leader untuk Southern Ducati. Okay, bang boleh kenalkan diri abang dengan kita punya leader kat bawah sana. Nama saya Hafiz. Saya saya lead untuk Southern di OCM. Official wing untuk Southern Ducati. bagian Southern Ducati lah. Okay bang, boleh terangkan sikit event apa sebenarnya ni? Oh, ini kita punya yearly event untuk Ducati satu dunia. Kita buat nama dia We Ride as One. Okay. Dia satu Malaysia ni kita ada tiga tempat kita buat. Kita ada Southern, kita ada Central dan kita ada North. So Johor, KL dengan Penang. So each Ducati punya kedai tu dia akan buat ride ni setahun sekali. Okay. So date yang sama lah hari ni. Okay bang, untuk player-player kat sini, adakah semua ini memang daripada Johor Bahru? Campur. Kita ada crowd daripada Melaka, Singapura pun ada. Sebab daripada sana dia orang consider Southern lah. Okay. So kita tarik crowd daripada sana juga. Okay bang, anggaran saya tengok majoriti memang semua Ducati lah. Okay bang, berapa biji yang ada untuk event untuk hari ni bang? 100 biji ni? Untuk 100 tahun. Tahun ni special case sebab 100 tahun. Ducati. Saya rasa ikutkan player-player dekat JB ni ramai yang memiliki jentera Ducati. Mungkin dia orang tak tahu. Ramai. Okay guys, kepada viewer yang kat sana, kalau lah korang berminat nak join Ducati Southern untuk yang Johor Bahru, kau boleh Roger dengan Encik Hafiz. Macam kita punya IG kita ada Southern di OCM. Tapi kalau nak senang pun boleh pergi dekat officialnya Ducati official Club Malaysia punya website lah, punya IG. Diorang pun ada. So daripada sana diorang pun boleh link kan untuk Johor, untuk mana-mana lah. Untuk Johor. Okay, so sekarang kita berada di Sedeli, Pantai Manis guys. Okay, kita kat sini kita ambil gambar, minum bang. Selepas ni kita akan pergi ke mana bang? Kita pergi Desaru. Kita akan lunch kat Desaru dan lepas tu kita heading back to Ducati Johor lah. Okay, Ducati Johor tu ada apa aktiviti lagi? Ada lucky draw. Ada lucky draw lagi kat sana. Lucky draw guys. Okay, itu dia. Hadiahnya best lah. Hadiah, salah satu hadiah yang macam-macam dia official merchandise. Official merchandise daripada Ducati last year pun diorang ada buat juga. Cuma last year crowd tak banyak, crowd dalam 35 to 40. This year ramai, this year memang ramai support lah. Okay bang, sepatah Ducati untuk viewer kat luar sana. Pada yang ingin memiliki Ducati, Ducati ni semua orang boleh memiliki. Dia dah tak ada mahal, dia dah tak ada murah, semua boleh. So kalau siapa-siapa kata Ducati ni untuk orang-orang yang tertentu, tak juga. Saya pakai Ducati ni dah 10 tahun dah motor saya. So reliable. Saya dah sampai baru balik daripada Phuket dari tu. Phuket guys, nampak? Daripada Phuket. Kami soon. Okay, baik. Itu dia. Okay bang, terima kasih. Right. Terima kasih kata-kata bang. Okay guys, itu dia sepatah Ducati daripada leader Ducati Southern. Okay guys, kejap lagi kita pun akan pergi lunch. Lokasi dia kita tak pasti kat mana. So tanpa melengahkan masa, jom kita pusing-pusing kat kawasan ni. Okay, tengok apa yang ada.
Okay guys, sekarang ni kita nak interview peserta-peserta konvoi hari ni. Okay, so kita jumpa dia. Okay guys, sekarang kita bersama Hai Kak. Okay, Assalamualaikum. Saya daripada channel YouTube Broken Chain Brotherhood. Okay, tadi kita naik macam nak kumpul sama kan. Okay, sebelum tu kenalkan diri dulu lah. Boleh kenalkan diri? Oh, okey. Perkenalkan diri lah. Okey. Okay. Nama saya Nadia. Biasa orang panggil Dia. So far, pengalaman saya hari ni lah. Penat memang penat tapi fun. Okay, laju ke tak laju ke tak apa. Tak apa, okey, Tak santai. apa, asalkan sampai dengan selamat. Ya, itu yang kita pentingkan sebenarnya. Okey, Nad pakai jentera apa? Jentera, saya pakai Monster 937. 937 guys. Okey guys, nampak kan ingat orang perempuan tak boleh pakai Monster ke? Ini dia, salah seorang player dia. Okey Nad, okey. Ni ride ke berapa yang naik? Oh, yang ni yang kedua. Yang kedua. Sebelum ni pergi Desa Rubat Iri. Okey. So ni yang kedua. Okey. Di ride S1. Okey. As first time lah jugalah. Untuk ramai macam ni kan. Okey, so macam mana, seronok tak? Happy tak? Happy? Ada pengalaman baru, kawan baru. Ya, okey, alhamdulillah. Itu kita nak kan sebenarnya. Oh, Nad, ada tak kata-kata untuk viewer kat luar sana yang nak memiliki Ducati? Oh, so far okey, pada yang nak memiliki Ducati, work hard and sama bawa baik-baik. Jangan laju. Jangan Kalau laju. kau nak join konvoi dengan dia, memiliki Ducati, insyaAllah kan. Okey guys, okey, bye-bye. Bye. Okey guys, tu sepatah Ducati daripada Nad, player Ducati juga Minyak hitam darah persaudaraan. Selagi roda terus berpusing, selagi itu kami berdiri. Jauh ku menuju jauh semakin jauh, karena kini ku tiada jadi tempat. Laju ku laju dan tujukan ku tuju, tuju garisku tak terjadi tidak jaga. Gerakku berani melawan waktu, aksiku buat lemah jantung hingga biar detik terkelup. Daerah ini telah terpatri dalam urat sendi naluri hati. Mengalir dalam diri harap kiriku berani mati. Segala angin lintang dalam mesin pemati. Terbakar obor, terbuka api. Terus ku tak tetapi tiada bertepi. Jauh ku menuju jauh semakin jauh, karena kini ku tiada jadi tempat. Laju ku laju dan tujukan ku tuju, tuju garisku tak terjadi tidak jaga. Susun jatuh atau gerak pandai kendera diubah suai. Perisai bijak dan pintar, tegak berdiri atau terbiar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Okey guys, alhamdulillah selesai sudah kita punya lunch hari ni di Desaru Utama Seafood dekat Desaru. Okey guys, sekarang ni aku nak tanya orang yang datang sini rasa dia macam mana, makanan kat sini okey tak okey. Okey, sekarang kita pergi kepada akak kita tanya dia. Okey, Nat, awak nak tanya makan kat sini okey tak? So far okay. Okey. Tadi penat sangat kan. Lepas tu dah makan semua kenyang. Okay, Kenyang Makan apa? ikan pari asam pedas Okey. dengan telur. Telur. Lepas tu ada ayam buttermilk. Ayam buttermilk. Sayur apa, kai lei ikan masin. Ikan masin Lepas tu daging black pepper. Okey. Nasi putih asam pedas sama asam pedas ikan pari. Okey, banyak juga dia punya menu Alhamdulillah saya untuk hari ni. Okey, kepada orang kalau saya memang puas hati lah. So aku memang recommend korang yang mana duduk kat JB untuk datang dekat Desaru Utama Seafood dekat Desaru. Okey guys, terima kasih. Bye. Alhamdulillah guys, selesai sudah kita punya lunch tengah hari di Desaru Utama Seafood Desaru. Okey guys, so sekarang ni selesai sudah kita punya makan-makan. So kita nak bergerak kembali ke Ducati Johor Bahru. Dekat sana ada aktiviti lagi seperti lucky draw. Okay guys, stay tune, jangan ke mana-mana Bye bye.
Okay guys, sekarang kita kembali ke Ducati Center Johor Bahru. Okay, sekarang ni aktiviti terakhir kita adalah Lucky Draw. Okay, kita tengok apa yang diorang dapat di sini. Okay guys, saksikan. Okay bang, apa? Okay guys, Alhamdulillah selesai sudah ride kita bersama Ducati Johor di mana Iki? Di Permas, Ducati Johor di Permas. Ducati Johor di Permas. Okay, Ki, boleh tak kongsi sikit pengalaman ride ini? Boleh bang. Okay, kita hari ni kita ride dengan Ducati Johor, dengan rider Ducati Johor seramai 100 biji kalau tak silap. 100 biji. Sempena ke 100 tahun anniversary Ducati. Ya betul. Okay, so daripada pagi kita pergi ke Ducati Johor, berkumpul dekat sini, ada sarapan pagi. Dan selepas tu kita pergi ke Pantai Manis bang Pantai Manis, Pantai Sedeli. Manis untuk bergambar dan sedikit minum-minuman lah. Lepas tu kita terus gerak tengah hari pergi ke Desaru Seafood. Desaru Utama Seafood tu punya Dia nama. tarik utama seafood. Oh, makanan terbaik bang. Memang makan dia puati. Alhamdulillah. Makanan Terbaik yang Ducati Terbaik, sedia ni memang puati mantap lah. So kita memang harapkan lah event-event macam gini sama Hari ada apa tahun semua. depan ni ikan apa? Apa weh? Ikan pari. Asam pedas ikan pari. Pari. Nampak ayam buttermilk. Buttermilk. Itu memang padu. Macam-macam lagi guys. So memang kali ni memang tak menghampakan kita Betul. Okey, di sini kita juga ingin mengucapkan Ribuan terima kasih kepada Ducati Johor kerana menganjurkan event-event yang macam ini. Jadi dapatlah kita berkumpul walaupun setahun sekali kita dapat berkumpul, tapi seronok lah bang. Seronok. Experience. Setiap tahun, walaupun dia buat setiap tahun, tapi experience dia berlain kan. Betul. Sebab kita jumpa sahabat-sahabat baru, kita jumpa kawan baru, dapat berkenalan, yang daripada jauh pun ada, yang daripada Myanmar pun ada. Myanmar, ya. Daripada Myanmar pun ada. TikToker. Nanti saya tunjuk gambar ni. Okey. So itulah dia memang amat puas hati kepada viewer yang kat luar sana yang nak memiliki jentera Ducati. Sebenarnya Ducati ni tak adalah yang digembur-gemburkan. Setakut untuk dimiliki tu. Sebab kita dah ada service center dekat Johor ni. So kita tak perlu takut. Dan banyak juga bengkel-bengkel yang kat luar sana mahir tentang servis Ducati ni. Okey sampai di sini aja Ki. Okey, saya Abzal Batia. Saya Fikri. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang dah subscribe, share, komen dan like. Okey guys, nantikan video yang seterusnya. Peace yo. Okey, Assalamualaikum.